engineer pun tak berani tau nak pasang 2. Ini pula yang brother-brother yang gaji 2,500 sebulan tu pula nak pasang 2. Macam mana? Aduh, not easy tau. Serius, not easy. Macam husband tu cakap lah, yang seorang ni pun nak sakit kepala lah. Berapa banyak dah expenses kan? Dah berapa banyak dah aku nak kena gali duit kan, nak membesarkan ni. Buat yang 2-3, yang nombor 2 nak yang macam ni pula. Alamak. Yang nombor 3 nak beg Gucci pula. Sudah. Tapi lah orang-orang yang dipilih ni sama ada mereka memang dipilih oleh Allah untuk dapat lebih daripada satu atau sengaja nak cik pasal. Itu je lah, tak ada sebab lain lah. Ya, tak ada sebab lain. Kalau kata niat nak membantu yang ni tak ada lah. Susah sangat nak jumpa kan. Sebab Nabi berpoligami atas sebab nak membantu wanita tu kan. Dan dia berkahwin dengan janda lah, sama ada mati syahid ataupun apa ni kan. So kita berkahwin pula apa niat kita. Tu kata dia baca kitab tak habis ni. Separuh je dia baca. Oi, Nabi boleh kahwin 4 lah, tapi dia tak baca yang lain-lain tu. Tapi itulah orang lelaki ni, benda tu yang paling ditekankan tu. Sunnah tu. Solat yang 5 kali sehari pun tak dapat ni. Ada imam tempat orang ada letak. Tak kata yang wajib lah, yang sunah-sunah yang lain yang ringan-ringan tu pun dia tak buat. Betul. Yang senang-senang orang kata tak payah keluar duit pun sunnah tu. Ya kan, selawat lah tu.